Sebelum ni ada lah cakap-cakap yang kata ketua pembangkang ini nak ditukar dengan Razi Jidin. Tapi kalau macam ni lah level ketua pembangkang sekarang, elok tukar je lah, memalukan. Saya kesian Timbalan Menteri. Semalam dia bagi tahu dengan salah seorang sahabat saya, inilah aku susah pening kepala ni. Sebenarnya menteri yang nak suruh bawa ni. Ya Bapak, Abang Mat sebut, saya berjumpa dengan salah seorang Ibu Ahmad yang mengatakan saya terpaksa bawa. Saya tak jumpa siapa-siapa ya Ahmad. Ini tanggungjawab saya sebagai Menteri Negara. Jadi tak betul lah. Tak betul lah apa yang kawan saya sebut ni. Itulah orang cakap. Kena hati-hati pilih kawan ni. Ada kawan yang betul-betul nak berkawan dengan kita. Dan ada pula kawan tu yang sengaja nak makan kita. Hari ni kita tengok lah. Dek kerana salah pilih kawan, malu muka sendiri. Dan adakah ini level seorang ketua pembangkang yang ada dalam negara kita hari ni? Bila dapat satu-satu berita itu tidak diselidik terlebih dahulu. Tak tanya tuan empunya badan dulu. Dia terus sembur. Terus buat tuduhan liar yang akhirnya memalukan diri sendiri. Sebab itulah awal video tadi aku sebut kalau macam ni baik lantik Razi Jidin lah. Tapi bila aku fikir-fikir balik, Razi Jidin pun dah pernah mengamuk dalam parlimen dulu. Entahlah macam mana lah pemimpin daripada Perikatan Nasional. Tak tahu siapa yang layak. Walaupun PAS kata ada 3-4 lori. Tapi setakat hari ni kita tak jumpa lagi 3-4 lori tu. Yang kita lihat, ketua pembangkang dan seluruh pembangkang yang duduk di level ni. Level yang memalukan. Nak tunggang segala isu sampai akhirnya kantoi. Dia buat satu kenyataan tidak berdasarkan fakta dan tanpa selidik terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ciao.